Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Azri Jelani. Ya, saya. Wan. Ya, saya. Orang mana ni Azri? Saya dari Negeri Sembilan. Single ke Taken? Single lagi. Itulah saya nak cari partner lah kalau boleh. Boleh, tak ada masalah. Masih belajar ataupun sudah bekerja? Sudah bekerja. Okey, nak yang macam mana? Ciri-ciri yang awak nak cari di malam ni? Saya tak kisah pun ciri-ciri macam mana. Janji sefahaman lah. Terfahaman. Boleh tak abang tanya satu soalan dekat Azri? Ya? Azri percaya tak cinta itu buta? Percaya je. Okey, Saya faham. pernah bercinta. Okey, saya sebelum ni pernah bercinta dan nak bertunang dah pun. Dalam sebulan dah bertunang, lepas tu putus tunang. Okey. Sebab dia kantoi keluar dengan lelaki lain. Okey. Itulah macam broken sikit lah. Okey. Itu yang saya nak cari partner yang lebih baik. Ada seorang tadi D tu. Nak tak kenal dengan dia? Dia orang Negeri Sembilan. Tapi apa kesian dia. Tapi dia jenis manja-manja sikit. Okey tak adik sayang tu? Boleh tak? Dia duduk Negeri Sembilan. Sumpah ni tak main-main. Ya, tahu. Saya tengok tadi. Okey tak? Saya okey je. Kalau dia sudi. Okey. D, abang dah jumpa pengganti tadi. Tapi dia manja-manja sikit. Azri okey ke perempuan manja? Manja pun okey je. Tapi jangan maksud saya jangan lebih-lebih. Macam Tapi adik saya tu dia suka makan oden. Awak okey ke? Dia awak kena bawa dia pergi main mak. FMN Mak selalu. Serius ni tak main-main. Selain odeng boleh ke? Hotdog? Odeng. Astagfirullahalazim. Kenapa? Astagfirullahalazim. Okey je kan? Boleh kenal tak dengan dia? Okey je. Mana-mana pun okey. Nanti di DM Abang Azri. Tapi dia nak ciri-ciri macam mana? Saya ni dah tua dah. Awak umur berapa? 52? Tak ada lah 52. Ada umur berapa? Abang Wan umur berapa? Umur saya 26. Ya ke? Lepas tu nak umur 40. Saya follow Abang Wan dah lama dari... Jangan buka aib orang. Dalam live saya zaman ni kurus lagi. Jangan buka aib saya. Saya keluarkan awak dalam live saya. Awak keluar sekarang. Dia sibuk nak buka aib host tu. Kenapa? Too bad. Pertama kali sama nak suruh perasaan syukur sangat dalam Sebaik kau tu selamat. Astaghfirullah.